Hai, Assalamualaikum. Untuk video yang seterusnya, saya akan menunjukkan beberapa contoh di mana cara untuk kita mengenal pasti apakah isu, fokus isu, kumpulan sasaran dan juga kombinasi bagi karangan tersebut. Jom kita start. Soalan yang pertama, pelbagai masalah untuk menetapkan tadbir urus sektor awam telah dikenal pasti. Okey, mula-mula dia sebut tentang masalah. Tetapi kita akan tengok kepada perkara yang seterusnya. Okay, oleh itu kerajaan telah menjalankan usaha-usaha untuk memantapkan sistem tadbir urus sektor awam bincangkan. Jadi, fokus isu yang pertama adalah masalah. So, sini masalah. Oleh itu kerajaan merupakan kumpulan sasaran kita ialah kerajaan. Siapa yang akan membuat usaha tersebut ialah kerajaan, bukan rakyat, bukan negara. Okey. Telah menjalankan usaha-usaha. Usaha-usaha adalah fokus isu yang kedua, bermaksud kombinasinya akan menjadi 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Apakah isu bagi soalan ini? Isunya adalah untuk apa? Untuk memantapkan sistem tadbir urus sektor awam baru. Betul. Itu adalah isu yang paling lengkap. Soalan 2. Terdapat pelbagai faktor yang menjadi masalah dalam pembentukan masyarakat yang bersatu padu di Malaysia. Jadi, isu selalunya ialah perkara yang paling besar dalam soalan ini ialah masalah dalam pembentukan masyarakat yang bersatu padu. Kemungkinan pelajar akan perasan faktor dan juga masalah. Masalah adalah merupakan salah satu fokus isu yang ada. Tetapi awak kena baca soalan ini betul-betul. Di mana fokus isunya adalah satu sahaja, iaitu faktor yang menjadi masalah. Masalah tu bukan fokus isu tau. Dia adalah isu yang diketengahkan dalam soalan ini. Ini adalah isunya. Difokuskan kepada faktor-faktor yang menjadi masalah dalam pembentukan masyarakat yang bersatu padu. Kemudian kita akan lihat pula kumpulan sasarannya disasarkan kepada masyarakat disebabkan ada satu fokus isu sahaja menjadikan ia kombinasi 5 tambah 0. Soalan nombor 3. Banyak punca yang mempengaruhi peningkatan harga barang keperluan secara drastik. Sekarang kita akan lihat kepada ayat yang pertama dahulu. Selalunya, isu bagi fokus isu 1 dan juga 2 akan jadi sama. Tetapi ada beberapa soalan, isu fokus isu 1 lain, isu bagi fokus isu yang kedua lain. Untuk soalan ini sama. Okay, ada soalan nantilah kita akan tengok. Isu ni berbeza. Maka isu di sini ialah yang ini. Peningkatan harga barang keperluan secara drastik. Di mana ayat yang pertama difokuskan kepada punca. Manakala ayat yang kedua, pihak pengguna amat berperanan dalam menangani isu ini merujuk kepada peranan pengguna untuk fokus isu yang kedua. Disasarkan, kumpulan sasaran mereka adalah pengguna. Baik. Disebabkan ada dua fokus isu, secara automatiknya dia akan menjadi kombinasi 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Soalan yang seterusnya, terdapat pelbagai faktor berlakunya penyeludupan barang. Okey, seperti ini awak boleh abaikan dia sebab ini merupakan contoh. Jadi kita boleh abaikan dia. Apa yang kita akan lihat ialah isunya adalah penyeludupan barang dari negara mana? Dari negara jiran. Ini adalah isunya. Bermaksud bagi ayat yang pertama difokuskan kepada faktor berlakunya penyeludupan barangan. Manakala untuk ayat yang kedua kita akan lihat kerajaan harus memikirkan langkah yang sewajarnya untuk menanganinya. Nya di sini akan merujuk kepada penyeludupan barangan. Bermaksud fokus isu yang kedua adalah langkah yang dilaksanakan oleh kumpulan sasaran kita adalah kerajaan. Ayat yang pertama, tiada kumpulan sasaran. Okey, tengok dia tak ada. Tapi daripada mana? Dari negara jiran. Okey. Okey, untuk ayat yang kedua, kumpulan sasarannya adalah kerajaan disebabkan ada dua fokus isu. Kombinasi akan menjadi 2 tambah 3 atau 3 tambah 2.
Kita akan tengok beberapa soalan yang ada special case. Di sini, istilah bincangkan akan berada di tengah ayat. Sekiranya bincangkan berada di hujung ayat, itu adalah perkara yang berbeza. Apa yang kita akan lihat ialah, kita hanya akan melihat setelah istilah kata tugas. Ini sahaja yang awak akan bincangkan. Perkhidmatan awam yang baik amat penting bagi melaksanakan sistem tabik urus yang berkualiti. Sebenarnya, dalam ayat ini, sekiranya awak faham tentang sesuatu yang tidak nampak, amat penting akan merujuk kepada kepentingan perkhidmatan awam yang baik. Itu sebenarnya yang akan berlaku. Tetapi, istilah bincangkan berada di tengah ayat, maka kepentingan tidak akan dimasukkan di dalam soalan ini. Apa yang kita akan masukkan hanyalah bincangkan nilai-nilai murni. Bermaksud, soalan ini difokuskan kepada nilai-nilai murni. Okey? Dan isunya ialah dalam perkhidmatan awam. Ini sahaja isu yang ada. Baik. Dan dalam soalan ini, tiada kumpulan sasaran. Maksudnya tak adalah. Tak ada. Disebabkan dia hanya ada satu fokus isu sahaja, bermaksud dia akan menjadi kombinasi 5+0. Soalan yang seterusnya kita akan lihat di mana isu bagi fokus isu 1 dan juga fokus isu 2 adalah berbeza. Okey, di sini akan ada perubahan sedikit. Kita akan melihat kepada ayat yang pertama terlebih dahulu, di mana Malaysia menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan kestabilan politik sejak negara ini mencapai kemerdekaan. Bermaksud, isu bagi ayat yang pertama ialah mengekalkan kestabilan politik. Itu yang paling penting untuk isu bagi fokus isu 1, iaitu cabaran. Itu yang pertama. Kita akan lihat kepada ayat yang kedua. Jangan refer sini Awak refer sini dan saya akan terangkan secara lisan sahaja. Pelbagai kesan negatif mungkin berlaku sekiranya Malaysia gagal untuk mengekalkan kestabilan politiknya. Ejaan pun ada yang salah. Isu bagi ayat yang kedua ialah Malaysia gagal untuk mengekalkan kestabilan politik. Dia ada istilah gagal. Itu adalah isu bagi fokus isu yang kedua. Awak kena masukkan sekiranya Malaysia gagal untuk mengekalkan kestabilan politiknya. Ingat, ini adalah isu bagi fokus isu yang kedua, iaitu kesan negatif. Awak nampak ada dua fokus isu secara automatik dia akan menjadi kombinasi 2+3. Di sini ada ayatnya di mana kumpulan sasarannya adalah Malaysia. Soalan seterusnya ialah soalan yang akan masuk pada aras yang lebih tinggi, di mana awak mungkin tidak akan perasan dia akan menjadi kombinasi 2+3. Okey, kerana pada asalnya, oleh itu kerajaan dan rakyat perlu memainkan peranan masing-masing untuk mengurangkan kesan yang mungkin timbul daripada keadaan ini. Ini akan merujuk kepada kemelesetan ekonomi yang melanda dunia. Okey, kalau kita lihat, fokus isu bagi soalan ini adalah peranan. Tetapi maksudnya peranan asalnya akan menjadi kombinasi 5+0. Tetapi peranan ini dipecahkan kepada dua, iaitu peranan kerajaan dan juga peranan rakyat. Secara automatiknya dia akan dipecahkan kepada 2+3 atau 3+2. Asalnya ialah peranan, di mana fokus isunya hanyalah peranan. Tetapi peranan ini dipecahkan kepada dua peranan, iaitu kerajaan dan juga rakyat. So, ini soalan aras tinggi sikit daripada yang tadi. Soalan yang seterusnya, jelaskan kepentingan AI dalam bidang pendidikan negara. Ingat, isunya ialah teknologi AI yang difokuskan kepada bidang pendidikan negara sahaja. Jangan bagi kepentingan AI dalam bidang yang lain daripada pendidikan. Kalau awak bagi, salah. Sini ada satu sahaja fokus isu, automatik menjadi 5+0. Tiada kumpulan sasaran tetapi disasarkan kepada bidang pendidikan negara.
Secara ringkas, untuk video kali ini, saya hanya menerangkan bagaimana cara untuk kita menetapkan siapakah isu, apakah fokus isu bagi soalan tersebut, kumpulan sasarannya siapa dan kombinasi soalan tersebut. Dan soalan-soalan ini ada beberapa level yang mudah dan juga senang. Mudah senang sama je. Ada juga yang level susah. Sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.